Dan hai semua, nama saya Brad Esther anak Leo Regi. Pernah tak korang terfikir kenapa perangai setiap murid di sekolah itu berbeza-beza? Ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang mudah memberontak. Jawapannya ialah teori ekologi Brenner. Secara mudahnya, teori ini mengatakan bahawa perkembangan seorang individu itu dibentuk oleh 5 lapisan persekitaran yang saling berinteraksi. Jom kita lihat satu persatu. Lapisan pertama dan yang paling dekat dengan kita adalah mikrosistem. Ini adalah persekitaran di mana kita berinteraksi secara terus dan secara langsung setiap hari. Contoh paling mudah ialah ibu bapa, adik-beradik, kawan-kawan rapat dan guru-guru. Pengaruh di sini sangat kuat kerana kita luangkan paling banyak masa dengan mereka. Seterusnya, lapisan kedua ialah mesosistem. Mesosistem ni sebenarnya adalah hubungan antara mikrosistem tadi. Sebagai contoh, hubungan antara ibu bapa di rumah dengan guru di sekolah. Jika ibu bapa ambil berat tentang pelajaran anak mereka dan selalu tanya khabar pada guru, murid itu selalunya akan lebih berjaya. Tetapi, kalau ada masalah di rumah, ia boleh jejaskan fokus murid di sekolah. Kita sambung pula ke lapisan ketiga, iaitu ekosistem. Ini menarik sikit. Ini mengikut pengalaman yang tak melibatkan murid itu secara langsung, tapi kesannya tetap mereka dapat rasakan. Contohnya, tempat kerja ibu bapa. Kalau ayah stres di tempat kerja atau kena tukar lokasi kerja, mood ayah balik rumah akan terus berubah dan emosi anak-anak pun akan terganggu. Lapisan keempat yang lebih luas ialah makrosistem. Ini melibatkan budaya, undang-undang dan ideologi negara. Sebagai contoh, bagaimana masyarakat kita memandang perbezaan jantina atau adat-adat resam. Nilai-nilai dalam masyarakat ni adalah cara membentuk mereka dibesarkan secara mereka tidak sedar. Lapisan terakhir yang akan saya terangkan pada hari ini ialah lapisan kronosistem, iaitu faktor masa. Krono bermaksud masa. Keadaan di dunia berubah-ubah. Kanak-kanak dulu main guli. Kanak-kanak sekarang semua main handphone, main smartphone. Perubahan teknologi ICT atau AI atau peristiwa besar seperti pandemik baru-baru ini adalah mengubah cara anak-anak kita membesar. Jadi sebagai bakal pendidik, apa guna kita tahu semua ni? Kita kena ada pandangan lebih holistik lah maksudnya. Kita tak boleh menghukum murid hanya berdasarkan apa yang kita nampak atau perhatikan di dalam kelas sahaja. Tetapi kita kena faham latar belakang mereka, situasi mereka di luar sekolah. Guru bukan sahaja mengajar, tapi pembimbing mereka. Kita juga perlu bijak sesuaikan cara PNP kita dengan minat murid zaman sekarang, terutamanya menggunakan teknologi pada waktu kini dengan betul. Kesimpulannya, teori Brenner mengajar kita bahawa seorang murid itu adalah hasil daripada sekitarannya. Untuk melahirkan insan yang lebih hebat dan lebih holistik, semua pihak dari ibu bapa, guru hinggalah ke semua masyarakat memainkan peranan penting. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.